Kita nak gerak dah daripada rumah. So sekarang ni pukul 9.24. First nak ambil Nassim dulu, and then pick up Ampuan dengan Fendi dekat MRT Sungai Jenih. So bismillahirrahmanirrahim. Jom kita start kita punya travel. First stop. Tu bapak aku. Nasib What's up bro? What's up bro? Macam mana? Jadi Ha? Jadi Jadi. Memang We're going to Gana? Ganu ah? Aku sakit bro lagi. Sakit bro, tak jadi bro. Tak, kau memang tak kerja kan hari ni. Tu. Sila. Oh. Kiki duduk tengah, aku duduk baki tengah. Kiki pun mangkuk tu. Kiki memang mangkuk. Day faster lah. Kau pakai kasut Tak kisahlah bawa ke tak bawa. Aku tak bawa ni. Tak payah. Aku pakai sandal kau tu. Okay, tutup. Okay, fist bump sikit. Tak. Dah nampak. Kau belakang pun boleh nampak lagi dia. Oh ya. Sorry dah. Seberapa bro? Nothing. Ish. Kaya siap. Lagi ada. Right guys, so sekarang ni nak dekat pukul 2.30. Berhenti rehat dulu sebab aku ngantuk gila. So sekarang ni kita orang dekat RNR Kuantan. 2.30 punya vibe macam ni lah. So kita ada separuh lagi perjalanan nak sampai ke tempat JT kita. Kita akan tukar driver. Nasib makan drive lepas ni. Dah sampai sana nanti aku akan tunjuk suasana kat sana guys. Okay, stay tune. Okay. Good morning guys. So sekarang kita dah landed to Kuala Terengganu. Sekarang dekat Kampung Mangkuk. Sekarang pukul 6.30. So lepas ni kita dah nak siap-siap dan pergi JT terus lah. Guys, semua dah ready. Pakai pakaian masing-masing. Kita orang singgah dekat masjid je. Kita nak bertukar. Dan seterusnya kita akan kumpul dekat JT dan jumpa dengan boatman lah untuk aktiviti seterusnya. So jumpa korang di sana. Sama saya baik. Ada kau tak risau pun aku ada kira. Tolong speech dia. Speech sikit. Kita dah sampai JT. Satu boat, satu gerak.
Pertama dekat Little Maldives. So nampak dalam video aku semua nampak macam aman kan tempat ni, tapi bila korang tengok balik nampak my siot. Kalau macam ni macam mana nak ambil gambar tu. So enjoy the view je lah. Aku sangat kecewa dengan member kita seorang ni. Benda nasib aku dah tak spare dia dah. Baru kenal berapa jam dah. Kau tengok. Disappointed lah. Aku baru kenal berapa jam aku dah tak suka. LL. Ya, kau rasa macam ni lah. Okay, mau. Ini kan. Sekarang kita orang dekat first checkpoint. Cuaca 23 Celsius. Pukul apa sekarang? Sekarang pukul 10.04 dan sekarang first view kita adalah Little Maldives. Dia nama dia Little tapi kau tengok orang dia. Bapak lah, padat siut. Ini hari bukannya cuti sekolah ke apa, hari Jumaat kot. Tapi tak tahu lah Malaysia punya macam mana. Baik Malaysia punya macam mana. Malaysia banyak cuti bro. Malaysia pandai-pandai buat. So unlucky lah for today. Boleh rekod mana yang beli nanti. So lepas ni Pokman dia akan survey next. So next kita akan bagi tengok baju. Nantikan. Swipe up. Dan swipe up. Okay, alright guys. Sekarang kita dah sampai ke pit stop 2. Tempat ni kita akan belajar dulu cara nak swim sebab dia tak dalam lah. So this is the beginning sebelum kita pergi lah yang lagi dalam punya tempat. Dan dia bagi ni untuk yang ni aku ambil yang dia nafas ikut hidung. Dan lagi satu dia ada bagi nafas ikut mulut. So nanti aku akan bawa kau. Sorry nanti aku akan bawa korang pergi tengok view menggunakan yang ni So jom. Macam mana? Kau selam dulu. Dah pergi. Masuk bawah. Kaki kau tolak. Yang guna mulut punya, aku rasa tak sebest yang guna hidung lah. Senang sikit. Hidung best tu. Okay, 1, 2, 3 kita masuk. 1, 2, 3.
Kini misi mencari Nemo. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Jumpa. Let's go. Penyong pergi sana Penyong. Penyong pergi sana Penyong. Penyong. Okay bang, buat satu freestyle.